Okey, di sinilah bubur lambuk Wagyu. InsyaAllah. Kalau panjang usia, rezeki murah, kita akan buat tiap tahun. You all kena datang. HQ ni support, bawa eksklusif. So, drive through. Okey. Okey, terima kasih. Okay, bye. Terima kasih. Faham. Datang lagi ya? Tak boleh lebih ke? Lebih tak ada ke? Tak cukup Mana ada gambar? Tanam surah sikit. Okey, mari. Assalamualaikum. Ni boleh? Okey, terima kasih. Ambil bubur nanti. Apa khabar semua? Dah shopping dah? Lepas shopping ambil bubur ya? Bubur lambuk Wagyu tahun ni. InsyaAllah kita buat tiap tahun. Jumpa dah. Khabar. Apa khabar semua? Dapat dah bubur ya? Lepas shopping ambil bubur ya? Kita masak banyak tu, 4 kawah. Banyak kan? Tak tahu dia apa. Ini pada nak tambah. Oh, cantik itu kamera dia. Okey, terima kasih. Apa khabar? Saya yang tolong letakkan buat saya Jamilah kenal dengan saya. Okey. Dah siap dia ambil bubur. Jangan dah alhamdulillah. Apa khabar? Kita nak apa bidang besar? Bidang besar pun besar. Biasa saya yang macam extra je. Nantilah kita bawa masuk lagi. Mana banyak habis apa kala tu? InsyaAllah. Raih tak Yang baru. Ya. Okey. Terima kasih. Ambil gambar mana? Tak jumpa lagi, tak apa lagi sama dia. 2, 3. Okey, terima kasih banyak. Nanti keluar aja ambil bubur ya. Mari nanti. Okey, terima kasih banyak. Ini kita. Oh, baik. Mana kamera ni? Okey. Okey, terima kasih. Nanti balik jangan lupa bubur tau. Ambil gambar mana? Mana? Boleh je. Okey, terima kasih. Sama kita. Kita ambil bubur ya. Saya nak tolong lagi. Jom kita nak tengok. Nak salam men. Jom. Ambil bubur ya nanti. Ambil gambar. Tapi siapa nak bagi kat beratuk? Tak bukan ambil. Sekejap eh. Okey. Mana kat mana? Okey. Terima kasih. Kita pula kasih nanti. Nanti ambil bubur ya. Terima kasih. Mana? Tak mana? Siapa masih? Sorry. Ya, satu, dua, tiga. Terima kasih. Tak ada, kita buat bubur lambuk Wagyu tu, siapa pun boleh ambil. Terima kasih. Alhamdulillah. Thank you. Ambil dah, okey. Selamat menikmati bubur lambuk Wagyu. Jom kita tengok ya, bubur lambuk kita. Wagyu tu. Wagyu Syahrin, Jepun. PL ke? Ada tak PL pula? Alhamdulillah. Okey. Mari kita tengok ya bubur lambuk. Tak, tu apa? Dah siap masak semua ke? Baru nak tolong. Haji Kadir, dah siap masak semua?
Dah siap. Bau. Just ready for packing. Tapi boleh lagi, boleh buat konten lagi. Nih, yang mana yang belum di anu? Nih, ini boleh. Ini boleh lah kacau-kacau. Puan, ini boleh buat konten sebab belum di Ini dah siap dah tapi boleh je. okey. Nenek tengah. Haji. Nasi dia ni. Oh, konon-kononnya aku lah masak. Mana siapa nak tengok gambar? Mana ada cameraman kita? Memang hilang ah. Oh, sedapnya bau dia. I think why not you family, Sazwan, Jerosli semua. Empat sini. Panggil lah. Apa ni? Kacau ni bubur ni. Dah masak tu. Belum kacau aja. Ya, yang ini ya daging lembu hidup kita sembelih, kita masukkan sini, betul tak ni? Daging fresh, betul. Lepas tu topping dia wagyu. Memang padulah. Daging segar ya. Tengok ni. Oh, sedapnya. Bau dia pun. Ni. Daging dia betul-betul. Tengok ni. Tu dia. Bubur. Haji ada yang masak, Haji mesti dapat nama ya. Okey, satu lagi best. Dah siap masak Volume saja. Buang sini ya. Boleh tukar lain. Boleh. Minti dah berapa hari dah minti. Allah. Boleh. Lepas tu Meh, ni nak berlakon je. Buang bubur kawan. Sini buat. Meh. Okey, mana sini nak sini. Buat you. Buat you dia. Ini belum. Okey. Okey, masuk bubur. Okey. Kita letak daun sup ni segar-segar. Letak bawang goreng berangus, masya-Allah, ya. Ini daging wagyunya, ya. Tu dia. Puan, Bubur ni daging segar. bawang goreng dari petani. Bawang goreng dari petani. Ya, garingnya. Okey, inilah bubur lambuk wagyu. InsyaAllah ya, kalau dipanjangkan umur murah rezeki, tiap tahun kita akan buat agihan bubur lambuk wagyu. Nanti feedback. Sedap tidak? Okey. Puan nak, sini. Mana? Daging wagyu. Bubur lambuk. Terima kasih. Lihat tu man. Terima kasih. Tak ada parking, dah cukup je. Nak masuk situ boleh? Boleh tak? Ni saya parking dulu, Mat. Mana gambar? Ni gambar. Ambil gambar. Boleh tak? Ambil. Baik. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Selamat Hari Raya. Sorry. Kakak apa dia jual pakai lagi? Main. Nak dua. Dua pakai lagi. Ha? Ambil gambar minta bos. Boleh minta. Okey, tak apa. Minta bos tak jom. Okey. 1. Mat ni bagi. Okey. Terima kasih Kalau Puan. alu, Hari Raya. Makin sini. Bahaya nanti mau balik. Terima kasih banyak. Tapi itu Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Okey, terima kasih. Selamat Hari Raya. Bila kita nak ambil gambar lagi bubur lambuk dah. Dah dapat bubur lambuk? Belum lagi. Bubur lambuk wagyu. Mana? Ni Puan. Bubur lambuk Puan. ada lagi ke? Okey. Terima kasih. Selamat Raya. Selfie. Selfie. Okey. Selamat Raya. Kita lihat laju kat dia. Dua berambut. Ni tengok kuasa. Yang satu. Ha? Lambat. Boleh. Ada dua orang. Adik, diam. Dua berambut. Terima kasih. Nak ambil apa? Boleh. Tolong ambil boleh? Boleh. Puasa tak ni? Puasa.
Bagi 2 orang ni puasa ni. Tak cukup 1. Okey, terima kasih Puan. Okay, lagi satu. Nah. Okey. Tuan satu. Jom. Mai ambil bubur. Main. Selamat. So, bang, Ambil bubur. abang dan adik. Ambil gambar dia dah. Bubur rambut wagyu kita. Haji masuk sini. Kita ambil gambar. Ya. Ina. 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Kanya Pak. Bubur rambut gambar. 1, 2, 3. Come on. 1, 2, 3. Alright. Terima kasih sama Raya. Ada nak ambil dah? Selamat menikmati. Gambar mana gambar ni? Mari sini ambil bubur. Oh, Ferrari. Ferrari beratur. Oh. Pucet. Ke tepi. Mana? Bagi laluan. Tak ada lah. Ambil gambar. Okey, terima kasih. Dia lebih sikit. Aspen. Tak lah. Okey, bubur. Bubur, okey. Terima kasih sama Raya. Nanti nak bagi dekat apa? Mai. Ambil bubur dulu. Ambil bubur Raya. Terima kasih. Sarah, Okey, terima kasih sama Hari Raya. Ada. Berambut. Masih. Dia siapa tak dapat lagi ni? Ambil orang dah. Ini makan bubur ya panas-panas baru masak. Bubur lambu Wak Yung. Okey bang, semua masa. Pelatih tak sampai ya? Tak ada. Dah. Tapi ni aku buat. Ada. Ini. Ada bubur lambu. Masih yang puasa ya. Assalamualaikum. Boleh Pak, abang pergi bang. Okey. Hotel. Bubur lambu. Tapi kan satu tu. Punya surat. Awas ya, bubur lambu. Okey. Siapa? 1, 2, 3. Nah, kau boleh makan dia. Okey. Sama Makan lagi. Okey, bye. Hati-hati. Bye. Allah Saya sana dari care. Thank you. Oh, make Okey. Okey. Bang. Nak kita makan Terima kasih Puan. Terima kasih. Terima kasih. Buka puasa. Sekali lagi kat sini kamu kat dia. Alhamdulillah, nanti makan bubur. Kat kat sini ambil gambar sekali. Ya. Inilah dia yang Azrin yang vlog-vlog kawan ada kawan. Tanya long start so bagi dia lah benda ni kan. Saya nak bagi tadi tolong ni tapi tak ada. Tak ada tolong. Dia pun buat laju. Tapi kena risau. Ada. Head chef. Chef. Kami Daripada pukul berapa pagi? Buat ni. apa hanya mari sini. Prepare apa semua. Refresh semua. Tadi dia pun rakam tak? Kakak. Saya dekat KL tadi. Ramai customer nak datang kan? Penuh kedai. Kita kena lari lah pukul 2 kat Ini sini. pun tak pernah kami daripada sini sambil duduk sini kami tengok. Alhamdulillah. Penuh kasut penuh kan. Masuk keluar berbeg kiri kanan. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Yang 90% masuk ada perintah. Tak ada. Alhamdulillah. Non-stop. Tak boleh. Apa? Air timur pun sama. Penuh. Alhamdulillah. Dapat lagi. Kalau ni insyaAllah setiap tahun lah kita kena buat. Tak. Semua. InsyaAllah. Betul lagi? Kita tahu kena buat lah. Yang terbaik. Tak apa, dia orang ada.
Doa bagi dia pun sihat je. Yalah. Saya pun kalau sihat, murah rezeki yang kata kan. Oh, kita perdana. Tuan dengan tu confirm insya-Allah. Saya tengok dulu. Tuan dengan tu. Semua ada wakil. Masak apa? Besok Biryani. biryani. Biryani berani. Ada yang muin ha. Ya, ya, ya. Siapa dah hidup? Cepat dah. Cepat dah. Cepat dah hidup. Tak nak hidup. Siapa yang masak bubur rambut wagyu bang eksklusif ni? Okey, bawang eksklusif ni different level tau. Yang masak chairman, imam masjid, CEO, director, CEO, 2 CEO. Yang paling mahal ni chairman. Cik Bai, yang tukang agih ni orang kaya ujung-ujung. Yang tukang Engineer. agaknya, tukang sibuk je. Alhamdulillah. Ya, ya, Sempatlah mengacau tadi. Perlu. Alhamdulillah. Kalau saya jadi Ya, businessman kalau tak ada Cik Gading ni, tak tercakap dengan Tuan Haji ni. Alhamdulillah, jadi. Datang. Masih banyak lagi ni lekas. Ambil dah lagi bubur. Alhamdulillah, you all datang. Ya, ada lagi ni bubur lambuk wagyu ni. Bukan senang dapat. Bukan senang tukang masak je nampak ni ni. Mari bubur lambuk. Ambil seorang satu. Ni bagi. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Masih ada lagi ya. Jemputlah datang. Kalau tak pernah datang, waste je. Bawal eksklusif Bukit Puchong. InsyaAllah. Kau masak bukan biasa-biasa. Saya tanjak hari ni. Mahu tak sedap. 50 lagi. Lepas tu selesai. Alhamdulillah, syukur daripada pagi Crystal Lounge penuh ya. Tak menang tangan. Ambil bubur ni, sini. Tahun depan nak buat lagi dah. Lepas shopping tudung raya, dapat bubur lambuk wagyu. Kita akan buat dekat HQ tiap tahun insya-Allah. Berapa bulan tu? 3. Alah, hai. Nanti nak bergambar. Boleh. Yang ambil gambar ni. So bubur lambuk tu kita masak di sini, kita agihkan di sini ya. Masak pagi tadi pukul 8.30, pukul 2 dah masak dah. So insya-Allah tahun depan kita buat lagi ya. Nanti jangan lupa ambil bubur lambuk. Okay, welcome. Thank you. Bye-bye. Selamat buka pula. Okey, bubur. Ambil. How many you want? 3. Bagi 3. Okey. Bagi 4, belakang 2. Alhamdulillah. Selamat berbuka. Bubur. Dua. Belum, bagi dua. Pakai sahur. Selamat berbuka. Dua. Khabar. Baik. Ni yang tokek kedai runcit ni. Terima kasih banyak. Cukup ke tu? Cukup. Okey. Terima kasih. Boleh. Boleh. Ambil. Selamat berbuka. Assalamualaikum. Salam. Hujan dah. Habis kan? Saya habis pun. Okey, sepatutnya pukul 6 tapi baru pukul 5.11, tinggal sikit lagi ya. 4-5 kawah kita masak ya. Boleh ambil 2, boleh. Selamat buka.